Pengenalan mata pelajaran alam dan manusia oleh KEM. Kementerian Pendidikan Malaysia terus melangkah ke hadapan dalam usaha memperkasa sistem pendidikan negara. Terbaru, satu mata pelajaran baru diperkenalkan dinamakan Alam dan Manusia yang bakal menjadi sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Mata pelajaran ini dirangka khas untuk menggabungkan pelbagai disiplin ilmu seperti sains, kesihatan, seni, muzik, TVET dan digital dalam satu pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Ia bertujuan membentuk pelajar yang bukan sahaja celik akademik tetapi juga peka terhadap hubungan antara manusia dan alam sekitar. Kementerian Alam dan Manusia akan memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka isu-isu semasa, mengasah kreativiti serta membina kemahiran insaniah dan teknikal yang relevan dengan keperluan masa depan. Langkah ini selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi pendidikan yang menekankan pembelajaran berasaskan nilai, teknologi dan kesejahteraan sejagat. Dengan pelaksanaan alam dan manusia, KPM berharap dapat melahirkan generasi pelajar yang lebih seimbang, berpengetahuan, berkemahiran dan berperi kemanusiaan.